Okay kelas, hari ini cikgu akan ajar kamu tentang satu kata, iaitu kata apa kelas? Kata hubung. Okey, ada ramai yang tanya cikgu, kata hubung tu apa? Kata hubung tu apa? Kata hubung adalah satu kata yang akan digabungkan dengan kata lain untuk membentuk ayat majmuk. Faham tak? Mesti otak kamu tak berhubung lagi kan apa yang cikgu tengah cakap. Okey, kita akan tengok satu-satu lah. Kata hubung ni dalam kelas cikgu kita akan belajar dua, iaitu kata hubung gabungan. Okey, kita tengok kata hubung gabungan. Kalau kata hubung gabungan, kamu kena ingat ada tiga benda penting, iaitu setara. Sebut Setara. Okey, tengok se yang pertama adalah setara. Setara. Okey, kalau setara dia macam ni. Contoh ayat dia adalah dan, atau, serta, lagi, sambil. Dia kena sama banyak. Contohnya Zulaika dan Amira ingin ke kedai, dan dia menggabungkan. Okey, yang kedua adalah tentangan. Aslam, tolong baca sekejap contoh-contoh kataan. Kena bangun ke? Bangun baca. Apa dia contohnya? Contoh dia tetapi, namun, manakala, walaupun dan sebaliknya. Okey, bagus, duduk. Okey, yang ketiga adalah berpasangan. Berpasangan contohnya adalah sama ada atau. Lebih baik daripada. Contohnya, siapa nak bagi contoh satu? Boleh bagi contoh. Zulaika boleh bagi contoh satu ayat. Kamu buat je apa-apa ayat. Pasangan. Ya. Lebih baik mati daripada hidup. Betul tak? Betul. Okey, pandai. Okey, kita dah selesai pada satu jenis, iaitu kata hubung gabungan. Dan yang kedua adalah kata hubung pancangan. Kalau kata hubung pancangan pula, dia ada tiga benda yang kamu kena ingat. Apa dia? Reconquer. Okey, reconquer. Yang pertama adalah relatif. Ingat, kalau relatif dia ada satu benda je. Saya nak Fahmi, tolong baca Fahmi. Satu benda. Bila big sayang. Okey, yang ni cikgu tak nak kamu ingat. Kamu ingat satu sahaja. Yang. Ingat, kalau relatif Ya. Ingat ini je. Okey, yang kedua adalah compliment. Kalau compliment kamu kena ingat. Compliment ingat. Kalau compliment buas. Fahmi buas. Buas yang pertama adalah B. Bahawa. You. Untuk. A. Agar. Supaya. Okey, kamu dah dapatkan dua. Ni yang terakhir adalah kata hubung keterangan. Okey, kalau keterangan ni dia banyak yang pening, jadi cikgu akan buat satu acronym supaya kamu semua ingatlah. Okey. Acronymnya ialah masih aku sayang walau telah hancur cintaku terhadap beliau. Okey, seorang perlu baca sebab saya nak perkataan ni melekat dalam kepala kamu. Saya nak Amirul lah baca akronim ni. Masih aku sayang walaupun telah hancur cintaku terhadap beliau. Okey. Okey, kamu semua dapat kan? Kamu kena ingat tak kalau masih ni dia ada musabah, akibat, dia untuk ni akronim ni. Syarat, waktu, tujuan dan sebagainya. Baik, jelas tak? Jelas. Okey, baik. Manakala kamu semua dah jelas dan cikgu pun dah ajar panjang lebar dan kita akan ingatkan balik tadi. Jadi cikgu nak kamu pula buat kerja. Cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 64, iaitu kisah peladan dodol kesedaran. Baik, semua dah buka buku teks? Okey, cikgu nak kamu baca teks tu dan kamu kena tulis contoh ayat yang mengeri kata hubung. Cikgu bagi kamu 1 minit boleh? Okey, cikgu akan pilih salah seorang ataupun dua orang daripada kelas kita untuk tampal dan berikan jawapan dia. Ambil kertas. Okey, cikgu nak kamu semua baca tau dengan bersama. Okey, dah siap ke? Dah. Okey, cikgu nak tanya kat sini ada tak yang nak keluar untuk berkongsi jawapan dengan kawan-kawan? Kalau ada boleh bangun. Zulaika dah pandai. Okey, cikgu nak Zulaika keluar Zulaika.
tengok tak jawapan Zulaikha betul ke salah. Ya, saya. Okey Zulaikha, dalam cerita ni cuba kamu baca apa jawapan yang kamu dapat. Budak lelaki itu tidak mengeluh walaupun dua-duanya tidak laku. Budak lelaki itu tidak mengeluh walaupun dua-duanya tidak laku. Jadi kat sini cikgu nak tanya siapa yang mengantuk Cikgu nak tanya ahli listener lah. Alia, dalam kelas dalam perkataan yang kamu bagi ni dekat mana kata tokohnya? Saya rasa walaupun cikgu. Walaupun. Betul ke salah kelas? Betul. Pandai. Nampaknya kamu semua masih bersemangat dalam cerita lah dalam satu belajar. Okey. Kita boleh duduk. Okey, cikgu nak orang lain pula. Ni dah perempuan, sekarang cikgu nak lelaki pula. Fahmi? Betul, Fahmi pandai tak? Tak pandai. Fahmi datang. Tak saja. 4B. Oh, biasa lah. Okey, Fahmi. Tolong baca dekat kawan-kawan bagi kuat sikit, bagi jelas. Kalau begitu, beli dodol ini untuk kawan-kawan abang. Okey, betul ke salah yang Fahmi buat ni? Betul. Kalau betul, dekat mana betulnya tu? Siapa nak jawab angkat tangan? Mirul sektor pandai cikgu. Mirul dekat mana? Okey, Mirul. Mirul boleh keluar tak kata huruf mana yang Fahmi guna dalam jawapan tadi? Saya rasa untuk. Untuk. Okey, kalau untuk ni dekat dia dalam kategori jenis kata hubung yang mana satu, Pak Mirul? Komplimen. Komplimen. Kata hubung pancangan komplimen. Betul tak kelas? Betul. Okey, betul. Okey, jadi kelas kita habis. Jadi cikgu nak kamu dah baca semua tu. Cikgu nak bagi kerja rumah kat kamu lah. Cikgu nak kamu keluarkan 5 jenis kata hubung dan minggu depan hantar kepada cikgu. Boleh? Boleh.